Tesla boleh kentut? Hari ini saya berpeluang untuk test drive Tesla Model Y Long Range bersama Encik Lee. Apa yang menarik dengan Tesla Model Y ni, korang boleh customize light show tau. Sound system dia memang padu. Macam konsep mini dah. Kita belanja sikit lah. Ia lengkap dengan full width light bar di bahagian depan dan belakang. And the line here jadikan aerodynamic lebih smooth. Dekat bahagian front ni ada lagi space and drainage hole. Jadi kalau korang nak letak ais ke apa, boleh je. Nak charge pun sangat mudah dengan Tesla charging station ni. Kalau waktu malam, lampu belakang dia on red light. Memang nampak sleek. Ini pula interior Tesla Model Y ni. Memang nampak minimalistik. Walaupun korang tengok dekat bahagian dalam ni macam terbuka, tapi dia tak panas sebab sunroof dia ada silver coating yang heat resistance 7 kali ganda. Dari segi pemanduan pun sangat memuaskan. The handling memang bagus and the performance yang mantap. Dengan upgraded suspension, bila lalu jalan yang tak rata, dia tak rasa sangat lah. Ada infotainment screen besar kat sini. Nampak sharp as mode. Ada fart mode lagi. Also ada juga 3-point turn iaitu auto shift out of park. Lepas brake, pusing steering ke kiri untuk reverse and pusing steering ke kanan untuk ke D. Dia ada juga navigation function yang bukan je calculate masa sampai ke destination tapi berapa percentage bateri yang tinggal bila sampai. Jadi, apa pendapat korang? Drop your comment.